Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi kali ni kita ada sebuah arızah. Arızah ni masalah dia, first kali dia minta kita untuk tukar cushion steering. Sebab kenapa? Dia cakap kalau contoh bawa kereta tu, keretanya tegak, nanti tiba-tiba lari ke kiri, tiba-tiba lari ke kanan. Warna pun dah buat alignment, tak dapat. Okey, so kat sini kita boleh nampak bush dia rata. Maksud saya rata tu, ni dia punya lebihan tu dengan lebihan bawah tu sama rata. Jangan atas tu getah tu ada, bawah tu tak ada, bunyi nanti sebab ring ni berlaga dengan dia punya subframe ni. So nak press ni kena hati-hati. Kalau contoh nak press tu letak grease sikit. Ni contoh bush yang lama, sapu grease sikit, jangan terlalu banyak, sapu grease sikit, press pelan-pelan. Yang lama ni dia dah koyak tau, dia punya bush getah sebab dah ngembang. Ni yang buatkan dia ada free play tu sebab ni untuk pegang dia punya steering rack ni. So demo saya tunjuk. Kalau contoh orang tu sempit, cari je skru pendek. Ni saya contoh, ambil washer dengan skru lebih kurang panjang, lepaskan dengan steering rack punya tu, lubang tu, washer bawah, ikat sikit-sikit, lock. Nanti dia picit ke dalam, dia masuk ke dalam pelan-pelan. Yang pastikan yang ni jangan sampai terkelipit. Macam saya cakap, jangan sampai terkelipit, takut nanti yang besi mold steering rack tu akan berlaga dengan subframe. Tu pentingnya biar atas tu rata, bawah tu rata. Okey, selepas kita selesai pemasangan steering cushion tu, kita cek kereta ni rupanya dia ada masalah pada sistem air. Sistem air dia terlalu karat. Okey, kita boleh tengok sistem air dia. Yang saya cakap karat tu macam mana tau. Okey, kita boleh tengok radiator dia, keadaan radiator dia. Okey, boleh nampak karat. Okey, radiator karat. Kita berdekat lagi Ni saya tengok ada bunyi lagi tak karat dia. Nampak oh. Nampak oh. Disebabkan terlalu karat, owner ni belum kena lagi temperature naik. Sebelum terkena, kita cakap dengan owner minta tukar full sistem air. Sebab kenapa? Kita dah tukar full sistem air, nanti kita nak flushing. Lepas tu baru masuk coolant baru seeloknya. Sebab kalau buat satu-satu, contoh tukar radiator, pipe air tak tukar, tak jadi. Nanti kalau kita masuk coolant baru, nanti yang coolant baru tu hakis bahagian-bahagian part yang ada pipe air karat kat sini kan. Pipe air hose yang karat ni jadi ngakis, sumbat lagi kat radiator. Cuba tengok ni pipe T-joint dia karat pecah, lubang. Ni tak perasan sebab pipe nya kat dalam. Dah buka baru tahu kat sini bocor dia, basah. Pipe nya semua karat. Okey, sama juga dengan water pump ni. Water pump ni tengok. Nampak berkarat. Kalau kita tanya owner pun tak pasti last tukar bila. So kita cakap dengan owner, tukar sekali water pump dengan thermostat. Thermostat ni penting. Untuk kita auto, paling penting oil cooler ni. Walaupun kita tak sentuh motor air cooler ni, buka radiator, pasal radiator benda ni terbuka sekali. Walaupun yang ni orang cakap oil cooler ni jalan minyak gearbox. Okey, jalan minyak gearbox. So dia jalan minyak gearbox, pentingnya benda ni klip dengan kuat. Klip dengan kuat, ini pun ikat kuat. Tu penting. Takut nanti kalau contoh ni klip tak kuat, habis banjir apa semua tu dekat situ area radiator ni, minyak gearbox. Sebab ni penyejuk bawah ni berfungsi untuk penyejuk minyak gearbox. Kalau contoh sini tak klip kuat, minyak gearbox bocor, masalah pada gearbox. Itu salah satu hal lah. Okey, bila tukar water pump tu, battery mesti nak kena buka kan. Battery nya dah haus. Bila dah haus, lama-lama nanti dia makin tipis, pas tus coklat 60,000 tu boleh tukar belting. Mesti dah keluar dia. Okey, nampak tu diserotong dengan brake. So owner minta dengan kita tukar diserotong dengan brake juga. Sebab diserotong yang lama tu dah berteper. Diserotong dia lebih dekat lagi. Owner pun tak nak pening kepala, tak ada skim tukar. So kita baik bos, kita turutkan. So kat sini brake pun haus. Grab promotion brake dengan diserotong kita. Dan Nota ada buat promotion untuk brake dengan diserotong. So mana yang nak tu boleh roger kita. Okey, roger kita untuk tanya promosi harga brake dengan diserotong. Model kereta Proton Pro 2 Toyota. Harga yang berbetutan
merepek ni macam. Sebab sekarang kita dah masuk stok baru. Stok baru brand apa? WhatsApp kita dulu. Okay, so nanti kita dah siap pemasangan, nak hantar alignment. Nanti leaking-leaking ni untuk next appointment kita dah cakap dengan owner. So nanti kita belanja basuh, next boleh tahu leakingnya kat mana. So itu saja perkongsian hari ini. Semoga ilmu ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan support Faizulan Auto. Yang kurang daripada saya, yang lebih Allah Ta'ala sajalah. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.